mereka harus ingat bahawa di negara-negara yang mengamalkan sistem dua parti, tidak ada kaum-kaum yang mengekalkan perkauman mereka di negara-negara itu. Umpamanya di Amerika, orang Amerika adalah orang Amerika. Dia tak sebut bahawa kami adalah Jerman Amerika, kami adalah Perancis Amerika. Tidak, mereka kata mereka Amerika saja. Jadi kalau buat dua parti pun, parti ini pun Amerika, parti ini pun Amerika. Jadi mana-mana satu menang tak jadi masalah. Tapi di Malaysia ini kita tidak mau putuskan hubungan kita dengan negara asal mereka kita. Kita nak kekalkan itu. Jadi kalau berlaku sesuatu, mungkin satu kaum saja yang memerintah negara kita ini akan membawa kepada masalah kepada negara. Kita jangan ingat bahawa kalau sesuatu sistem itu baik bagi negara lain, maka dia tetap baik bagi negara kita. Inilah yang jadi masalah kepada kita. Kita jadi pak turut. Kita ikut saja, tak fikir sama sekali. Sebab itu kalau kita turut saja, hari ini negara kita akan hancur. Kerana kita lihat apa yang berlaku di Amerika Syarikat, di Eropah. Mereka menghadapi krisis keuangan yang tidak dapat diatasi oleh mereka. Kalau kita turut cara mereka, itulah nasib kita. Jadi apabila kita dapati satu idea, satu ideologi yang datang daripada barat, kita harus selidik, tanya dulu apa dia tujuannya, apakah dianya sesuai dengan keadaan dalam negara kita. Sebab itu banyak yang memikir kalau ada dua parti maka selesailah masalah. Dia tidak akan selesaikan masalah.